Penganalisis politik mendakwa wujud pertembungan antara dua proksi utama dalam PAS untuk memilih barisan kepimpinan sehingga muncul gelaran geng ustaz dan geng publika. Pensyarah program pengajian polisi Universiti Malaysia Terengganu UMT, Prof. Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berkata, krisis dalam PAS kali ini dilihat sekadar mengulangi skrip Muktamar 2015 lalu. Ada yang menamakan pertembungan blok dalam PAS menjelang muktamar parti itu pada September depan antara kelompok konservatif dan progresif atau kumpulan ulama dan profesional. Ada juga yang menggelar sebagai pertembungan geng ustaz dan geng publika. Seperti episod-episod sebelum ini, pertembungan 2025 ini juga tentang kumpulan profesional diserang kerana didakwa ingin merampas tampuk kepimpinan tertinggi parti. Jalan cerita yang sama, cuma berbeza pada wataknya. Perpecahan dalam PAS dengan wujudnya kem geng ustaz dan geng publika telah diperkatakan sejak beberapa tahun lalu. Geng publika dikatakan cuba mencabar kepimpinan Datuk Seri Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Taqiyuddin Hassan, Ahmad Samsuri dan Sanusi Muhammad Noor antara nama yang dikaitkan dengan geng publika yang didakwa mahu melanggar kepimpinan ulama PAS. Jika sebelum ini Sanusi dianggap sebagai wira melanggar Pakatan Harapan PH tetapi dalam plot menjelang muktamar PAS pada September ini, Menteri Besar Kedah berkenaan dilihat sebagai pembawa angkara termasuk dakwaan menggerakkan agenda langkah Kedah. Taqiyuddin juga tidak terkecuali. Beliau didakwa sebagai individu yang memainkan peranan untuk mengangkat figura profesional sebagai kepimpinan tertinggi parti. Bahkan, sekarang beliau mula disalahkan kerana didakwa mengemukakan usul pada waktu Maghrib dalam muktamar di Pahang sebelum ini yang meluluskan Dewan Himpunan Penyokong PAS di SPP boleh turut mengundi dalam muktamar. Wujud kebimbangan perwakilan di SPP akan berpihak kepada kelompok profesional dalam undian nanti. Inilah kronologi yang sedang berlaku dalam PAS menjelang muktamar September nanti. Kronologi ini semakin panas apabila ada ura-ura Abdul Hadi bercadang untuk berundur sebagai Presiden.